kita pergi kepada doa kita yang terakhir. Di doa selepas minit maghfirah. Doa ni adalah doa yang disusun last sekali. Doa last sekali. Cumanya dalam doa maghfirah yang maksudnya adalah ini. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik. Akan tetapi ada yang menyusun maksud ini dan akhir sekali ditambah dengan doa apa? Last sekali apa? Doa rabitah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub. Yang tu tak apa. Yang tu kalau ikutkan dia bukannya maksud. Yang tu ditambah. Tapi kalau yang doa yang maksud adalah yang kita nak baca hari ini. Baik. Saya tak akan ambil yang panjang pada malam ni. Dan saya akan ambil cukup sampai Ta'atik. Sampai barisan yang kedua. Boleh tak nampak? Dekat laptop. Sampai baris kedua ni. Okey, jom sama-sama kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa ni, adakah kita perlu untuk baca ketika mana selepas baca maksud saja? Tidak. Selepas solat pun kita boleh baca. Ini adalah doa yang mana diajar secara maksud, yang mana kita perlu untuk amalkan. Yang pertama adalah Allahumma inna nas'aluka. Allahumma, ya Allah. Kan? Macam sebelum ni bila sebut Allahumma, ya Allah, maksudnya kita memohon dengan penuh kehambaan. Bukannya kita minta tu memang kita minta sebagai macam kita minta order, tak. Tapi kita minta dengan sifat penuh kehambaan. Kita ni sebagai seorang hamba yang hina, kita minta kepada satu kuasa yang maha kuat, iaitu Allahumma inna, ya Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu. Nas'aluka ni memohon. Maksudnya nas'aluka adalah memohon. Nas'aluka adalah memohon. Lisanan. Maksud lisanan? Lisan. Lisan ni adalah perkataan bahasa Arab, yang mana orang Melayu kita ambil perkataan bahasa Arab. Lisan. Apa lagi perkataan yang bahasa Arab yang kita Melayu kan? Lisan, doa, solat, ihsan, apa lagi? Banyak perkataan Arab yang mana kita dah masuk dalam dictionary atau kamus Melayu. Dia Melayu kan? Dia Melayu kan? Tapi sebenarnya itu adalah perkataan bahasa Arab. Lisan. Ya Allah, Tuhanku, jadi kami memohon lisan kami ini, lidah kami ini ratban bidik, sentiasa basah mengingatimu. Ratban ni sentiasa basah, ataupun dia nak menunjukkan doa ni adalah lidah kita ni. Lidah ni kalau kering kita tak cakap. Tapi kalau dia basah, maksudnya kita banyak beraktiviti dengan lidah kita. Maksudnya apa? Kita nak minta kepada Tuhan supaya lidah kita ni senantiasa basah dengan zikir, mengingati kepada Allah. Tak kira masa. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan kita ditimpa ujian, sebelum tidur, bangun tidur, dalam keadaan kita takut, semuanya adalah kita berzikir dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya adalah lisanan ratban. Ratban itu adalah yang basah, yang sentiasa. Basah ni maksudnya sifat lidah kita yang memang tak ada diam. Dia banyak cakap. Tapi kita minta kepada Allah supaya lidah kita basah mengingati Allah, supaya kita tidak bercakap dengan perkara yang sia-sia. Susah nak lidah kita ni. Dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapat menjaga dua benda, maka dia akan dijauhkan daripada azab api neraka dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Apa dia? Yang pertama adalah kemaluan, yang kedua adalah mulut. Dua benda ni, kemaluan kita boleh jaga, berikan hak kepada suami, yang suami berikan hak kepada isteri, kan? Kemaluan. Tetapi kalau yang lidah kita ni, kadang-kadang ramai orang tergelincir, tak sedar. Ya Allah, dengan lidah kita ni yang tak bertulang. Yang orang kata lidah ni lebih tajam daripada mata pedang. Mata pisau kan, tajam.
Kalau orang berperang, habis terkena pisau tu dah sakit, tapi sebenarnya ada lebih sakit daripada tu, iaitu apa? Lidah. Sebab itulah pada zaman perang Arab Jahiliyah dahulu, sebelum mereka berperang, mereka akan hantar penyair-penyair ni. Seorang kabilah ni, satu kabilah ni hantar penyair ni, dan penyair ni akan memberikan satu syair yang paling teruk pada kabilah tu, dan kabilah tu akan rasa sakit, dan kabilah tu akan hantar dia punya penyair pula untuk lawan balik. Dia lawan sastra. Yang tu memang dahsyat. Lawan sastra, sindir-sindir, hina-hina, ya lagi sakit sebenarnya. Tapi kita dah tak ada dalam kita. Moga-moga lidah kita ni senantiasa kita basahkan ataupun sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan dapat mengelakkan daripada perkara yang tidak baik. Okey, lidah kita. So memang kena jaga betul-betul. Kalau tak jaga, nanti cakap benda-benda yang tak elok. Kalau yang lebih yang tak elok tu yang memang dahsyat lah. Yang bawah sikit adalah benda-benda yang sia-sia. Yang benda-benda yang sia-sia yang lama pun dapat dosa kecil. Okay. Kalau yang masalah tu, lagilah dahsyat. Okay. Perkara ataupun cakapan yang mengumpat, menghina dan sebagainya. Baik, satu sampai sini zikir. Yang kedua, wa qalban. Apa maksud qalban? Dan hati. Mengingatimu. Berzikir kata adalah mengingatimu. Seterusnya adalah qalban. Ini adalah yang pertama, Allahumma inna nas'aluka lisanan ratban li dzikrik. Yang kedua, wa qalban maf'uman, dan hati yang segar, hati yang fresh. Wa qalban maf'uman bi syukrik, dan hati yang, ataupun dalam riwayat lain, yang muta'alliqan bi syukrik, hati yang senantiasa bersyukur dengan Allah, dengan pemberian Allah. Syukur ni senang ke susah? Soalan, apa maksud dia syukur? Syukur ni maksudnya adalah dua benda. Yang pertama adalah kita menggunakan nikmat yang Allah berikan itu kepada kebaikan. Itu syukur. Contoh, Allah memberikan kita nikmat sihat, jadi gunakan nikmat sihat ini kepada ibadah, bekerja kerana Allah. Itu syukur. Yang kedua adalah kita rasa cukup dengan apa segala pemberian yang Allah berikan. Allah itu adalah Ar-Razzaq. Allah itu adalah pemberi rezeki. Kepada binatang pun Allah berikan rezeki, apa lagi manusia ataupun hamba ataupun umat Nabi Muhammad SAW yang mulia ni, saya Allah akan memberikan rezeki. Jangan takut tentang rezeki Allah, Allah akan berikan. Tapi sejauh mana kita nak yakin dan kita nak syukur dengan rezeki Allah tu, itu kita kena tengok ni. Ada orang sekarang ni bisnes Masya Allah dahsyat, tapi tak puas untuk mencari kekayaan. So bahaya. Jadi kita perlu bersyukur dengan segala nikmat yang Allah beri. Sentiasa ucapkan Alhamdulillah. Baik, wa qalban maf'uman bi syukri. Selesai. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Ini yang kedua, wa qalban maf'uman bi syukri. Yang ketiga adalah wa badanan hayyinan, dan badan, jasad kita, wa badanan hayyinan, dan tubuh badan kita yang ringan. Hayyinan dan layyinan. Layyinan yang ringan, untuk patuh pada perintah Allah Azza wa Jalla. Wa badan hayyinan layyinan bi ta'atik, dan badan yang ringan untuk patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Perintah yang 5 waktu ni, kalau kita dapat jaga betul-betul solat yang 5 waktu ni, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, itu pun dah menjamin kesejahteraan hidup kita. Solat penting, jaga solat kita ni. Kualiti solat berjemaah,
kualiti solat pada awal waktu. Kualiti solat. Okey. Dan kita doa Bita Atikah ialah dengan perintah badan yang ringan dengan perintah. Okey. Tubuh badan, betul, badan. Tubuh badan yang ringan untuk taat pada perintah. Apa maksud dia? Maksudnya adalah kita mempunyai badan yang sihat. Bila badan kita sihat, kita akan mudah dan kita akan rasa seronok untuk kita beribadah. Jadi yang muda-muda ni, kena jaga kesihatan betul-betul. Ambil tips-tips ni pada otak-otak ni, cik-cik yang ada ni. Saya pun bila duduk makan minum dengan cik-cik ni selalu minta tips macam mana nak kekal sihat, nak bertenaga ni. Supaya bila kita sihat, kita boleh melakukan ibadah dengan sempurna. Kita boleh buat kebaikan yang lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita dah tak sihat, susah. Satu, itu maksud dia. Yang kedua adalah apabila tubuh badan kita ringan, maksudnya kita mudah untuk membuat amal ibadah. Mudah. Dan yang maksudnya kita, tubuh kita maksudnya dah auto, kita dah didik badan kita. Dia pagi tanpa bunyi alarm, pak, dah bangun. Sebab dah auto lah. Ada orang begitu. Tapi kalau ada orang yang letaklah 10 biji alarm 10 biji alarm pun tak bangun juga. Letak ais tak bangun juga. So badan dia tak auto lagi. Jadi maksudnya kita kena doa supaya badan kita ringan untuk kita mentaati pada perintah Allah saja. Saya paling risau sekali waktu cuti sekolah. Sebab waktu cuti sekolah kadang-kadang anak-anak kita ni kadang-kadang dia cuti. So bila mindset cuti, ya Allah, solat pun cuti sekali. Ui bahaya, ini sangat bahaya. Fungsi mak dan ayah untuk memastikan anak ini betul-betul solat pada waktu pagi. Yang paling crucial adalah waktu pagi, subuh. Cuti sekolah, boleh tidur lambat, dan sebagainya. Esok pagi, no. Subuh gajah. Orang pukul 10, solat bagus ni, alhamdulillah solat duha dah. Kenapa solat duhanya ada kunut? Kenapa solat duhanya ada kunut? 20 dia kodok solat. Kodok solat subuh. Ya Allah, Rabbi kali. Jadi maksudnya kita kena betul-betul lah. Baik, itu saja ada 3 dulu doa pada malam ni sebab doa yang panjang. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan.